pun nak check UPT lagi. Dah sekali pergi beli, dah pregnant. Pregnant rupanya. Kan minum susu tu, stop susu tu ingatkan period tingtong balik. Rupanya dah lepas tu memang mengandung. stop tu hujung bulan 8 tu lah memang stop kejap. Masa bulan 9 tu dan tengok ya Allah, macam dah okey balik lah kan. Sampai doktor dekat Serdang pun macam terkejut sebab saya macam rare, kes yang sangat rare lah sebab period saya memang masalah. Memang dari dulu berpanjangan Kahwin bulan 9, bulan 10 sampai bulan 12 tu memang non-stop ni. tu aspek tu dah macam tak boleh lah, kena buat something lah kan. Saya macam mana sebab saya ni macam ada stigma lah. Kan tengok susu pun saya cakap banyak sangat yang kata okey, feedback kan saya cakap okey kan. Tu yang tak apalah, invest sikit lah. Betul lah.